Nak buka payung gergasi ni satu button je. Bapak besar. Besar gila. Alah engkau, payung pun nak review. Hello, mestilah aku nak review sebab payung ni bukan macam payung kau kat rumah tu yang panjang-panjang susah kau nak bawa. Yang ini payung aku ni sebab dia lebar 125 cm, orang sebelah pun boleh masuk tau. Yang penting, payung aku ni ada pencangkuk. Payung aku ni kalau aku nak sangkut dekat mana-mana beg pun boleh dah lepas ni. Sangkut je macam tu. Hello, can I have large cappuccino please? Lepas tu kau dapat casing dia ni. Aku ambil colour hitam. Masya Allah, cantik Nuk. Aku kena belakang sikit sebab payung ni sangat besar Nuk. Memang boleh masuk 2 orang. Sebelah boleh masuk. Kalau kau nak tutup pun kat sini juga satu button ni. Kau tekan je Nuk satu button ni. Yang ini bukan mudah koyak Kalau kau nampak dia punya material ni memang tahan lasak. Orang yang tak ada payung lagi tu berbaloi kalau korang beli payung ni.